Okey, dalam video kali ni aku akan menunjukkan macam mana cara ataupun proses aku buat full PPF dekat frame basikal. So kita ada S-Works Tamex SL8. Yang ni saiz 49. Color dia aku tak sure color apa, tapi dia ada color goldish dengan macam ke purple maroon sikit. So the first step yang aku akan buat untuk every frame yang aku nak wrap adalah first kali aku akan prep the frame, which aku akan bersihkan dulu. And since ini frame baru, dia dah memang bersih, cumanya kita kena pastikan dia betul-betul bersih juga. And biasanya aku akan cabut semua parts dulu. Daripada kalau complete bike akan cabut semua parts. And kalau dapat keadaan yang macam ni, yang memang kosong macam ni memang the best lah. So cumanya untuk frame baru ni Specialized, biasanya dia memang ada dia punya stiker serial number kat sini. Yang bawah ni pun ada. So stiker ni aku akan cabut dulu and aku akan letak tepi. And then bila dah siap wrap baru aku akan letak balik. Sebab stiker tu bila dia kena air dia akan rosak. Ni quick release ni aku akan cabut. Kalau ada bottle case akan cabut. Front derailleur kalau jenis yang wireless ataupun DI tu aku akan cabut juga. Rear derailleur pun sama. Crank aku akan cabut. So yang tinggal memang frame dengan fork dengan cockpit je lah yang leceh sikit nak cabut kan. So aku tak cabut lah sebab dia pun tak menghalang pun kalau aku nak buat PPF. So kalau datang dalam keadaan frame baru yang kosong macam ni memang the best, paling memudahkan lah. So kita akan bersihkan dulu and then kita akan tengok material dia lepas tu. So ini material dia. Ini aku baru order daripada supplier, baru sampai semalam. So yang aku pakai ni adalah brand TechWrap. Tu brand daripada US. So PPF daripada brand-brand yang terkenal ni biasanya dia ada beberapa model. So macam ni brand TechWrap ni model yang aku pakai adalah model G85, G85. Maksudnya dia ketebalan dia 8.5 mil. Sebelum ni yang aku pakai is G75 iaitu gloss 7.5 mil dan juga M75. Yang tu matte 7.5 mil. So sekarang untuk gloss dia ada 8.5, so aku pilih untuk guna 8.5 mil lah sebab tebal lagi. Yang matte dia tak ada 8.5, so aku stick dengan 7.5 lah. Cumanya aku still gunakan TechWrap juga sebab aku rasa kualiti dia bagus dengan harga dia yang okey. Dia tak mahal macam brand Expel ataupun 3M, Avery, yang tu semua brand mahal lagi. So yang ni bagi aku harga dia okey dan kualiti dia pun memang okey. So dah 5 tahun aku rasa memang aku pakai TechWrap ni je. So ini untuk full wrap. Biasanya untuk road bike orang akan tanya berapa tambah berat. Untuk material sebelum ni G75 tu yang 7.5 mil, untuk full wrap biasanya tambah dalam 70 ke 80 gram. So macam ni 8.5 mil ni dia tebal sikit. So maksudnya dia material dia ada lebih sikit. Penggunaan untuk full wrap kalau tak silap aku dia tambah lebih kurang dalam 90 ke 100 gram. So mungkin bagi certain orang banyak, tapi ada orang yang mementingkan protection lebih daripada tambah berat tu. Sebab 100 gram ada orang rasa banyak, ada orang yang rasa tak kisah pun. So itu bergantung pada masing-masing punya preference lah. So yang ni kita akan timbang dulu berapa berat dia sekarang. And then after dah siap full wrap, kita akan timbang sekali lagi untuk tengok berapa exact weight difference pada frame ni. Okay, jom kita timbang dulu. Okay, setelah ditimbang berat dia sekarang 1.25 kg. Ini frame, fork dengan seat post. So yang ni 1.25. So kita akan compare bila dah siap wrap nanti berapa pula dia weight. Okay, ini material yang dah dipotong. Material yang tadi lah, TechWrap G85 tu. So disebabkan frame ni sebelum ni aku pernah buat, so aku ada dia punya template lah untuk saiz 49 Tamex SL8 ni. So apa yang aku buat adalah aku potong material ni dengan aku punya mesin Silhouette Cameo tu.
And then lepas ni kita akan bersihkan frame dan kita akan boleh mula tampal dah lah. By the way, ini adalah crank Shimano Dura Ace 9200 punya PPF kit. So kalau korang nak boleh tengok dekat Shopee. Ada few sizes, ada yang ni satu untuk crank 165, ini untuk crank 170. So korang boleh tengok kat Shopee. Aku letak dalam description. So first kita akan cabut dulu stiker serial number ni. So serial number ni memang ada dua specialized ni. Satu yang kecil ni, yang ni dia printed. So kena air dia tak hilang, tapi lama-lama dia akan hilang. Yang satu lagi yang besar ni, dia memang ada tulis besar-besar peel me. Ini memang kena cabut sebab yang ni tak waterproof. Kalau kena air nanti dia akan rosak terus. So better simpan je lah terus. Cabut dan aku simpan macam ni. So bila dah siap aku boleh bagi je kat owner macam ni. So simpan lah lebih selamat. Adik, kau buat apa? Kemudian untuk bersihkan aku guna stiker remover daripada DIY yang color hitam macam ni. Yang ni dia okey, dia selamat untuk cat. Dia tak merosakkan cat. Ha? Stiker lagi? Okey, tunggu jap. Yang stiker remover ni bagi aku dia memang sangat berkesan lah kalau nak buang minyak-minyak ke ada sikit-sikit dekat atas frame ni kan. Memang function lah. Dia boleh buang minyak, dia boleh buang gum stiker. So dia macam 2 in 1, 3 in 1 punya cleaner lah lebih kurang. Multi purpose. So macam ni disebabkan ni frame yang baru, aku cuci sekali jalan je lah. Sebab tak kotor pun. Mungkin ada bekas tangan-tangan orang yang pegang je lah. Kalau yang masuk bike yang orang dah pakai and then kotor, yang tu akan ada extra charge lah untuk membersihkan dia. So kalau macam ni bersih sikit-sikit ni tak adalah charge apa-apa. Apa benda tu? Dia punya front derailleur punya mounting daripada dalam. And last but not least, satu lagi dia punya fork. Punya fork ni dia ada stiker serial number lah kat sini. So yang ni dia, aku tak ingat dia boleh kena stiker remover ni ke tak. Tapi tak payah. Sebab aku ingat macam ada yang aku pernah cuci dengan stiker remover yang serial number ni. Aku lap-lap tu dia hilang. Oh lama jam. Cik baik owner tu dah ambil gambar serial number tu. So yang QR code ni aku tak cabut. Aku akan wrap sekali yang ni. So basically pembersihan dah selesai lah. So lepas ni before install aku akan lap sekali lagi dengan alkohol. Nak stiker. Itulah. Bapaknya kerja tanpa stiker. Anaknya pun berzikir stiker. Gelak. Nah. So kalau korang dengar suara budak-budak ni, macam ni lah kerja kat rumah. Adik kan? Sedap makan plug tu. Untuk pasang PPF yang perikat ni, biasanya aku akan pasang part yang besar dulu, iaitu top tube, down tube, seat tube ni maybe belah atas ni, and then seat stay dan juga chain stay. So ini part yang besar-besar. Kita tampal yang besar dulu sebab lepas kita tampal yang besar, kita ada connecting pieces dekat bahagian sini, kat ni head tube yang belakang ni. So yang connecting pieces ni dia bergantung kepada position piece yang besar ni lah. So down tube ni biasanya dia akan sampai sini, top tube ni sampai sini. So lepas tu baru kita tampal yang connecting piece iaitu head tube yang akan jadi sambungan antara top tube dengan down tube ni. Sama juga dekat seat tube ni. Seat tube ni dia ada sambungan dengan seat stay dengan seat tube yang bahagian bawah ni. And especially belah sini ni lagi kritikal lah sebab dia lagi kompleks. Dan juga dia ada sambungan 3 bahagian iaitu daripada seat tube,
down tube dan juga chainstay. So belah sini memang paling kritikal sekali lah. So apa yang aku buat, aku tampal yang besar dulu and then baru sambung yang kecil-kecil. Okay, top tube dah siap pasang tadi. Jom kita tengok. Harapnya korang boleh nampak lah. Okay, so ni nampak ni line dia. So top tube sampai sini lah tadi. Okay, tu line dia kalau korang nampak. Sini. And biasanya kalau yang piece yang symmetrical kiri kanan, aku akan ada tanda sikit supaya aku boleh tahu dia punya center. So yang depan ni sampai sini, and then yang belakang ni tu dia. Ni yang aku cakap, nampak ada macam notch sikit tu, itu tanda center lah tu. Alright. So ni boleh nampak beza sini yang dah PPF. Color dia nampak lebih dalam sikit, dia bagi depth untuk color. So yang ni yang belum. Nampak beza sikit lah. Selain daripada protection, PPF ni juga dia bagi clarity ataupun depth kepada color tu. Dia bagi color tu nampak dalam sikit. Kalau let's say macam ni color dia ada gold speckle macam tu. Kalau kita tengok tadi yang bahagian yang tak wrap ni kat sini tadi, dia nampak macam kusam sikit. Tapi bahagian yang kat PPF ni dia memang nampak dia lagi gelap. Dia color hitam yang background tu dia lagi gelap. And color gold speckle tu dia nampak lebih naik. Okay, tu piece down tube. Kalau nampak line dia, tu. So sampai ke depan ni lah. So next, bukan next, nanti top tube piece ni dia akan cover daripada depan, bersambung dengan top tube sini dan juga down tube kat sini. So itu cara aku buat dia punya sambungan untuk bahagian sini. Nampak ya, dia nampak color dia. Kat belah sini nampak color dia terang, kat sini macam kusam sikit. So macam ni normal lah untuk frame baru nampak kusam sikit. Kalau nak dia berkilat, polish je lah. Kalau polish je pun dia boleh dapat quality macam ni juga. So ini sambungan belah bawah. Tengok tengah ni sambung dekat tengah dan ada ruang untuk bottle case punya mount ni lah. Kat sini kita bagi ruang sikit lah. Situ dan juga sambung kat center lah. So down tube ni dia sampai tu nampak line tu. Sekejap zoom sikit. Nampak mana line dia? Tu. Okay. So situ lah. Okay, so next kita akan buat bahagian maybe top tube ni dah buat seat tube yang bahagian atas ni kot. And then dah buat seat tube bahagian atas ni, dia sampai bawah ni. Kita akan buat bahagian seat stay ni pula.
Okay, thank you kepada yang dah tengok video sampai sini. So, frame ni dah siap full PPF dan seperti yang dijanjikan pada awal video, kita akan timbang berat dia sebelum dan selepas PPF dengan menggunakan PPF yang lebih tebal sikit ni, iaitu 8.5 mil. So, berat sebelum tadi adalah 1.25 Jadi kita tengok balik. So, jom kita timbang dan tengok berapa berat dia lepas full PPF. Okey, setelah ditimbang berat dia adalah 1.335 kg. Berat selepas PPF. So bila kita tolak dengan berat hari tu sebelum PPF 1.25, total berat PPF dekat frame ni full PPF dengan 8.5 mil punya PPF yang tebal sikit daripada yang biasa. So additional weight dia adalah lebih kurang dalam 85 gram. Plus minus lah. Kita ambil kira sedikit error. So lebih kurang 85 ke 90 gram. So kita dah ada jawapan berapa pertambahan berat bila kita full PPF untuk frame road bike. So untuk PPF ketebalan 8.5 mil macam ni, lebih kurang dalam 85 ke 90 gram. So untuk PPF yang nipis sikit, 7.5 mil mungkin dalam 70 ke 80 gram. So kita ambil range dia mungkin pertambahan dalam 70 ke 90 gram untuk full frame PPF bagi sesebuah road bike yang bersaiz macam ni lah. Untuk frame road bike yang surface dia lebih besar, contohnya macam TT bike ataupun aero bike pun ada yang surface dia besar sikit. So untuk frame macam tu pertambahan dia lebih sikit lah. Okay. So thank you kepada korang yang tengok video sampai sini, video panjang ni. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, follow dan share video ni. Support channel ni supaya kita boleh buat konten yang banyak lagi macam ni lah. So kalau ada support, barulah saya pun tahu ada orang nak konten yang macam ni. Okay. So jangan lupa follow Raptor di Instagram dan juga Facebook. Ada link dekat bawah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Ciao.